Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisha Madani dan saya UiTM di hatiku. Selamat datang kepada para penonton yang sedang bersama kami di platform YouTube Perpustakaan UiTM Terengganu pada pagi ini. Saya Salomini Rahayu selaku kemudi anda pada hari ini. Izinkan saya untuk membaca penafian program. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ia hanyalah pendapat dan komen pribadi panel dan bukan pendiam rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan oleh panel. Untuk makluman, ini merupakan program pembudayaan ilmu dan perkongsian pengetahuan serta maklumat oleh para wacana yang dijemput untuk mengupas mengenai penulisan yang dipilih. Saya Sarwa Munira binti Harum, kemudi anda pada hari ini. Kita bersua pada kali ini kerana kita ingin berkongsi perbacaan oleh wacana yang dijemput. Beliau yang dimaksudkan merupakan pelajar UiTM Cawangan Kelantan kampus Macan iaitu Saudari Arifah Zaika binti Malik. Selamat datang dan terima kasih banyak Saudari Arifah atas kesudian menerima jemputan kami. Baiklah, mari kita teruskan berkenalan bersama wacana kita yang akan berkongsi mengenai makanan antara sunnah dan sains. Jadi mohon saudari untuk berkongsi sebahagian latar belakang kepada penonton semua, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Puan Sarwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada para penonton. Saya Arifah Zaika binti Malik, merupakan pelajar daripada UiTM Cawangan Kelantan, kampus Macang dan merupakan pelajar latihan industri di Perpustakaan Cendekiawan, kampus Kuala Terengganu. Saya akan meneruskan sesi kita pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk berkongsi telaah buku pada hari ini. Buku yang saya pilih untuk dibincangkan sangat dekat dengan kehidupan seharian kita kerana ia berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, iaitu makan. Tajuk buku ini ialah Makanan Antara Sunnah dan Sains yang disunting oleh Nur Kamala Awang dan yang disunting oleh Nur Kumala Awang dan diterbitkan oleh Institusi Kefahaman Islam Malaysia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2015 dengan bilangan muka surat sebanyak 112 sahaja. Tetapi walaupun kecil, ia syarat dengan ilmu, penuh dengan peringatan dan sangat relevan untuk kita pada zaman ini. Mengapa saya memilih buku ini? Sebab makanan bukanlah isu kecil. Ia adalah perkara asas dalam kehidupan kita. Apa yang kita makan akan mempengaruhi kesihatan tubuh badan, akal fikiran, malah juga hati dan jiwa kita. Rasulullah SAW sendiri memberikan banyak panduan tentang pemakanan dan buku ini cuba menghubungkan amalan pemakanan yang diajarkan oleh baginda dengan penemuan-penemuan dalam sains moden. Dengan kata lain, buku ini membawa kita melihat bahawa sunnah bukan sekadar amalan rohani atau ritual, tetapi ia sebagai gaya hidup yang terbukti memberi manfaat kepada tubuh badan. Okey, baiklah Puan Sarwa. Apa yang Puan Sarwa faham mengenai sunnah? Sunnah, menurut saya sunnah ni perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW lah. Apa yang dia buat, cakap ke, apa ni menjadi pedoman lah untuk kita lah kan. Tapi tak semua wajib lah kan. Betul. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau tak buat, tak ikut, ada yang tak ikut pun kita tak berdosa kan. Betul. Okay. Soalan. Dan beritahu menurut saudari apa makanan sunnah?
Okey. Maksudnya makanan sunnah. Sebelum saya baca buku ni, saya memang dapat banyak maklumat daripada luar yang maksud makanan sunnah ni macam biasanya kalau orang lain akan beritahu makanan sunnah ni macam kurma, madu, delima dan sebagainya. Itu sebelum saya membaca buku ni. Tapi selepas saya membaca buku ni, saya dapat lebih informasi mengenai apa sebenarnya makanan sunnah itu. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memberitahu mengapa buku ini ditulis. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membuka mata kita tentang beberapa perkara. Pertama, bahawa pemakanan adalah sebahagian daripada ibadah. Kita mungkin fikir makanan itu hanya untuk kenyang. Tetapi dalam Islam, setiap suapan yang kita ambil dengan niat yang betul boleh jadi pahala. Cara kita makan, apa yang kita pilih dan bagaimana kita menjaga maafkan saya, setiap suapan yang kita ambil dengan niat yang betul boleh jadi pahala. Cara kita makan, apa yang kita pilih dan bagaimana kita menjaga kesederhanaan semuanya mencerminkan sejauh mana kita taat kepada Allah. Salah satu petikan yang saya ambil dari buku ini yang memberikan persoalan iaitu buku ini ada salah satu teks dalam buku ini saya ambil. Antara makanan yang sering disebut sebagai makanan sunnah adalah seperti kurma, barli, buah ara, madu, tembikai, susu, cendawan, minyak zaitun, buah delima dan cuka. Bagaimana pula dengan banyak lagi makanan-makanan lain daripada rezeki Allah kepada manusia tetapi tidak dinyatakan dalam hadis-hadis ini? Adakah makanan-makanan ini kurang keistimewaannya berbanding dengan apa yang dirujuk sebagai makanan sunnah? Untuk lebih memahami persoalan ini, dalam rangka yang lebih luas, maka perlulah kita bermula dengan kenyataan ayat Al-Quran tentang perkara berkenaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 57, makanlah daripada makanan-makanan yang baik yang kami telah kurniakan kepada kamu. Selain itu, firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141, dan dialah Allah yang menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang menjalar tanamannya di permukaan tanah dan yang tidak menjalar di berdiri tegak, pohon-pohon tamar dan tanaman-tanaman yang berlain. Antara rupa atau rasa, buah zaitun dan delima yang bersamaan warnanya dan daunnya. Makanlah daripada buahnya ketika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, zakatnya pada hari memetik atau menuainya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan pada apa-apa jua yang kamu makan atau nafkahkan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas. Berikut adalah sebahagian daripada sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluasan yang dikurniakannya pada para hamba dalam soal makan dan minuman. Yang kedua, buku ini menekankan konsep halalan thayyiban. Selalunya kita hanya menekankan halal cukup sekadar ada logo halal, kita pun rasa selamat. Tetapi Islam letakkan satu lagi syarat iaitu thayyiban, yang bermaksud baik, bersih, bermanfaat dan tidak memudaratkan. Sebagai contoh, air gas atau minuman manis mungkin halal, tetapi jika ia memberi mudarat kepada kesihatan, maka ia tidak lagi menepati konsep thayyiban. Ketiga, buku ini mahu mendidik kita supaya tidak terpedaya dengan dakwaan yang berlebihan. Pada hari ini, banyak produk yang dijual dengan label makanan sunnah seperti ada madu sunnah, kopi sunnah, kapsul sunnah, seakan-akan dengan membeli produk itu sahaja, kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Padahal yang lebih penting prinsip yang diajarkan oleh baginda iaitu kesederhanaan, kebersihan dan keberkatan. Jadi maksudnya walaupun kita beli barang-barang yang ada label sunnah, tapi kalau kita sendiri tidak mengikut sunnah yang sebenarnya iaitu kesederhanaan, kita tetap akan memudaratkan kesihatan kita sendiri. Jadi sekarang saya masuk kepada isi utama buku ini.
Antara perkara paling menarik tentang adab dan akhlak pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengajar kita supaya makan dengan penuh kesederhanaan. Ada hadis yang menyebut tidak ada bekas yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak dapat dielakkan, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk pernafasan. Dari sudut sains moden, hadis ini sangat tepat. Hari ini kita tahu banyak penyakit datang daripada makan berlebihan seperti obesiti, kencing manis, darah tinggi, masalah jantung dan sebagainya. Jadi, sunnah Nabi ini sebenarnya adalah panduan kesihatan yang lebih awal daripada penemuan sains moden. Baginda juga tidak pernah cerewet dengan makanan. Kalau suka, baginda makan. Kalau tidak suka, baginda diam sahaja tanpa mencela makanan tersebut. Sikap ini mendidik kita supaya sentiasa bersyukur dengan rezeki yang ada. Antara petikan yang saya ambil dari buku ini adalah berdasarkan kepada apa yang difahami daripada perbahasan ulama usul, kecenderungan adalah untuk menyimpulkan bahawa hadis-hadis yang menyentuh tentang makanan dan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dalam kalangan perbuatan-perbuatan yang harus mubah sahaja dan bukan sunnah, mandub ataupun wajib. Oleh itu, terserahlah kepada setiap orang sama ada mahu menurutinya atau tidak. Pada pandangan ini adalah diasaskan kepada hujah bahawa setiap perbuatan itu hukum asalnya adalah harus, bukanlah wajib atau manhub. Manhub adalah sunnah. Justru itu, kewajipan mengikuti atau mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 41 hendaklah difahami sebagai mengikuti atau mencontohi baginda dengan syaratnya hukumnya sama ada wajib atau sunnah perbuatan yang diikuti itu. Jika karinah itu tidak diketahui makan akan kekal, ia mengikut hukum asalnya iaitu harus. Berdasarkan pandangan ini, maka didapati bahawa tidak wujud apa yang dinamakan makanan sunnah. Walau bagaimanapun, pemakanan sunnah yang merujuk kepada adab-adab makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah termasuk dalam sunnah yang digalakkan kita ikuti dan mencontohi kerana wujud pada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan soal ini, ulama mazhab Syafi'i telah membahagikan perbuatan manhub kepada 3 darjat, iaitu perbuatan manhub amat digalakkan, iaitu perbuatan yang tidak diazab kerana meninggalkannya tetapi dicela kerana ia amat dititik beratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, sembahyang berjemaah, azan dan iqamah. Seterusnya, perbuatan mandub yang disyariatkan dan diberikan pahala melakukannya tetapi tidak diazab ataupun dicela apabila meninggalkannya, iaitu perbuatan yang jarang-jarang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sembahyang sunat 4 rakaat sebelum Isyak dan puasa mingguan Isnin dan Khamis. Dan yang seterusnya adalah perbuatan manhub tambahan, iaitu perbuatan berbentuk kesempurnaan seperti adat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal makan minum, pakaian, tidur bangun dan seumpamanya. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata dan tidaklah dicela apabila tidak melakukannya. Buku ini juga mengupas tentang beberapa makanan yang disebut dalam sunnah, kemudian dibandingkan dengan kajian saintifik moden. Contohnya, madu dalam Al-Quran. Madu disebut sebagai penawar bagi manusia. Kajian sains membuktikan madu mempunyai sifat antibakteria, antioksida dan boleh membantu menyembuhkan luka dan meningkatkan sistem imun. Begitu juga dengan kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar makan kurma, khususnya ketika berbuka puasa. Dari sudut pemakanan, kurma kaya dengan glukosa,
semula jadi yang mudah diserap badan. Sangat sesuai untuk memberi tenaga selepas seharian berpuasa. Kurma juga mengandungi serat, zat besi dan vitamin yang baik untuk tubuh. Seterusnya, habatus sauda atau jintan hitam disebut dalam hadis sebagai penawar bagi pelbagai penyakit kecuali maut. Sains moden mendapati ia mengandungi sebatin aktif thymoniquinone yang boleh membantu sistem imun dan mempunyai sifat anti radang. Akhir sekali, susu. Rasulullah SAW sangat suka minum susu dan baginda pernah mendoakan keberkatan kepadanya. Susu pula terbukti sebagai sumber kalsium, protein dan pelbagai nutrien lain yang penting untuk tulang dan kesihatan. Namun, buku ini juga mengingatkan bahawa konsep halalan tayyiban justru lebih luas daripada sekadar memilih makanan sunnah. Ia merangkumi kebersihan dalam penyediaan makanan, kesederhanaan dalam kuantiti dan juga etika sosial. Contohnya, sunnah mengajar kita makan bersama-sama bukan bersendirian supaya ada kasih sayang dan keberkatan. Ia juga menyentuh aspek kesyukuran. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, kebersihan dalam penyediaan makanan. Macam dekat Malaysia, kita sebagai seorang peniaga mesti akan perlu mengikuti kursus pengendalian makanan dan juga perlu mendapatkan suntikan typhoid bagi memastikan kebersihan makanan-makanan yang akan dijual kepada pembeli-pembeli itu. Jadi ia dia menunjukkan bahawa di Malaysia ini sangat menitik beratkan mengenai isu kebersihan mengenai makanan yang akan dikonsumsi oleh para pembeli. Rasulullah SAW sentiasa memulakan dengan doa sebelum makan dan menutup dengan doa selepas makan. Dari perspektif psikologi moden, amalan ini sama seperti konsep mindful eating, iaitu makan dengan penuh kesedaran. Kajian menunjukkan mereka yang makan dengan kesedaran biasa makan lebih perlahan, lebih sihat dan jarang makan berlebihan. Jadi, doa sebelum dan selepas makan bukan sekadar ritual tetapi latihan mental dan rohani yang memberi kesan kesihatan. Selain itu, buku ini juga membincangkan cabaran masyarakat hari ini. Salah satunya ialah fenomena produk yang dipasarkan dengan label sunnah. Buku ini mengingatkan kita bahawa Islam tidak pernah mengajar kita untuk percaya bulat-bulat tanpa bukti. Sunnah bukan sahaja ada pada nama produk tetapi pada cara hidup kita. Kalau kita makan dengan sederhana, pilih yang halal lagi baik dan menjaga adab, itu sudah sunnah. Sebaliknya, kalau kita hanya membeli produk berlabel sunnah tetapi masih makan berlebihan, itu bukanlah cara Nabi. Macam yang saya cakap tadi, walaupun kita makan banyak makanan sunnah tapi berlebihan, itu sangat tidak memberi kesihatan yang baik pada diri kita. Saya ada satu soalan lah untuk saudari Arifan. Menurut saudari Arifan lah kan, apakah kemeluk pemakanan yang sedang dialami dalam dunia moden sekarang? Baiklah. Bagi saya, kemeluk yang sedang dialami dalam dunia moden sekarang ni adalah obesiti. Seperti yang kita tahu, Malaysia ni kadar pesakit obesiti di Malaysia ni sangat tinggi, paling tinggi di Asia Tenggara, iaitu Malaysia ni, kadar obesiti di Malaysia dengan statistik terkini Majlis Keselamatan Negara pada tahun 2024 menunjukkan 11 juta rakyat Malaysia mengalami berat badan berlebihan atau obesiti yang berpunca dari gaya hidup tidak aktif dan pemakanan yang tidak seimbang. Malaysia pernah mencatatkan kadar tertinggi di Asia Tenggara untuk obesiti dalam kalangan dewasa. Maksudnya itu adalah salah satu kemelut pemakanan di Malaysia ni yang menyebabkan penyakit obesiti. Sangat merisaukan. Ya, betul-betul. Antara isi tambahan yang menarik dalam buku ini ialah kaitkan makanan dengan pencegahan penyakit. Islam sebenarnya menekankan aspek pencegahan lebih awal daripada rawatan. Sunnah Nabi dalam menjaga pemakanan boleh mencegah penyakit kronik.
Contohnya amalan baginda makan kurma, minum susu dan jarang makan terlalu kenyang. Semuanya adalah cara hidup yang menghalang penyakit. Buku ini juga membicarakan tentang bahayanya makanan moden yang tidak terkawal. Banyak makanan proses, segera dan tinggi gula menjadi punca penyakit zaman sekarang. Macam kita tahu, anak muda zaman sekarang ni banyak dah yang terkena penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang dan sebagainya disebabkan oleh mengkonsumsi makanan yang tidak sihat. Seperti macam yang kita tahu sekarang ni, dunia sekarang ni banyak sangat fast food, makanan ringan, makanan manis, minuman manis dan tu memang jadi ibaratnya macam makanan ruji harian anak muda zaman sekarang ni, dan jelaslah itu sangatlah tidak bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Mungkin boleh dikonsumsi sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali bagi menjaga kesihatan kita, kerana yang berlebihanlah sangat tidak baik. Buku ini juga membicarakan banyak. Walaupun halal, ia tidak semestinya tayyiban. Buku ini membicarakan tentang kemelut pemakanan. Macam yang saya jawab tadi, kemelut pemakanan dekat negara kita ni obesiti. Okay, baiklah, menurut buku ni, antara kemelut pemakanan yang menjadi dilema masyarakat pada hari ini ialah obesiti. Obesiti menjadi suatu permasalahan yang melanda masyarakat kini. Ternyata ia bakal mengundang pelbagai jenis penyakit yang lain. Antara faktor penyebab adalah cara pemakanan dan gaya hidup seseorang. Pemakanan bermula dengan bagaimana kita melihatnya. Jika kita menganggap bahawa pemakanan ialah satu ibadah, maka kita akan makan berdasarkan peraturan Allah mengenainya. Selain itu, isu bahan kimia dalam makanan. Mengikut definisi WHO, bahan tambahan makanan adalah sesuatu yang ditambah secara sengaja dalam makanan dalam jumlah yang mengubah suai, penampilan, rasa, konsistensi dan meningkatkan jangka hayat suatu produk makanan. Contoh bahan tambahan makanan yang sering digunakan ialah seperti bahan pengemulasi, penstabil, vitamin, pewarna, rempah, garam, sulfur dioksida, asid benzoik, sodium nitrat dan sebagainya. Tapi antara bahan tambahan yang sering digunakan oleh kita semua sudah tentu MSG dan garam. L-monosodium glutamate atau dikenali sebagai MSG boleh menyebabkan rasa burning pada dada, kesakitan pada muka, sakit kepala, pening, loya, jantung berdebar dan lemah-lemah badan. Apa yang saya suka mengenai buku ini ialah bagaimana buku ini menunjukkan integrasi antara agama dan sains. Selalunya orang menganggap agama dan sains bertentangan, tetapi buku ini membuktikan sebaliknya. Sunnah Nabi adalah panduan dan sains moden seringkali mengesahkan kebenarannya. Inilah bukti bahawa ajaran Rasulullah SAW relevan sepanjang masa. Memandangkan masa kita masih panjang, izinkan saya untuk membacakan sedikit ilmu daripada buku ini. Okey, antara yang disebut dalam buku ini adalah tentang hak pengguna, iaitu setiap pengguna mempunyai hak masing-masing dalam memilih makanan mereka. Terdapat 8 hak pengguna yang telah digariskan oleh penggerakan penggunaan di seluruh dunia. Hak-hak tersebut ialah yang pertama, hak mendapatkan keperluan asas. Pengguna berhak mendapatkan makanan yang halal, berkhasiat dan bersih. Yang kedua, hak untuk mendapatkan maklumat. Pengguna juga berhak untuk mendapat maklumat tentang makanan yang halal, selamat dan berkhasiat seperti perlabelan pada pembungkusan. Hak untuk mendapatkan keselamatan, sesuatu produk makanan yang dijual di pasaran hendaklah selamat dan berkhasiat. Ia perlu mematuhi peraturan dan piawai yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa sebelum dijual. Yang keempat, hak untuk membuat pilihan. Pengguna berhak untuk mendapat pilihan makanan yang diingini, khususnya pengguna Islam yang memerlukan makanan halal. Bagi membantu pengguna memilih
membuat pilihan, perlulah diwujudkan pengasinan antara produk makanan yang halal dan tidak halal. Seperti di pasaraya, pihak pasaraya perlulah mengasingkan ruang bagi makanan halal dan makanan yang tidak halal bagi memudahkan pengguna Islam untuk memilih makanan mereka. Yang seterusnya, hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna. Pengguna perlu mendapatkan pendidikan tentang amalan makanan yang halal, sihat dan selamat. Dalam masa yang sama, pengguna juga perlu mempertingkatkan pengetahuan mereka terhadap amalan tersebut. Seterusnya, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Pengeluar atau pembekal produk makanan perlu menyediakan saluran kepada pengguna untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya produk makanan tidak berkualiti, tercemar dan sebagainya. Seterusnya, hak untuk bersuara. Pihak pengeluar perlu menyediakan perkhidmatan pelanggan yang baik bagi membantu pengguna untuk membuat aduan tentang produk yang rosak dan tidak berkualiti. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Pembungkusan makanan perlulah mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, kita juga ada tanggungjawab pengguna. Sebagai pengguna, mereka juga perlu bertanggungjawab. Pengguna Islam perlu mempunyai peranan yang penting dalam menentukan permintaan produk makanan halal di negara ini. Dengan jumlah umat Islam yang ramai di Malaysia, boleh mewujudkan kuasa permintaan yang besar kepada produk makanan halal. Selain daripada hak pengguna, pengguna juga perlu melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Terdapat 5 tanggungjawab pengguna, iaitu yang pertama, kesedaran kritikal, yang kedua, penglibatan dan tindakan, yang ketiga, tanggungjawab sosial, yang keempat, tanggungjawab alam sekitar dan yang terakhir, bersatu padu. Untuk kesedaran kritikal, pengguna perlulah bersikap kritikal terhadap produk makanan dengan memeriksa label halal pada pembungkusan dan juga logo halal di premis makanan. Untuk penglibatan dan tindakan, pengguna hanya perlu memilih produk halal dan premis yang mempunyai logo halal sahaja. Selain itu, mereka juga perlu mendalami pengetahuan tentang halal dan dengan mengikuti pameran berkaitan halal seperti MIHAS, Satu Malaysia, Satu Halal, Halfest dan sebagainya. Untuk tanggungjawab sosial, pengguna perlu menyokong produk makanan halal agar pengusaha dapat meningkatkan perniagaannya dan mengeluarkan lebih banyak produk yang lain. Pengguna juga perlu membuat aduan kepada pihak berkuasa jika terdapat produk makanan dan premis makanan menggunakan logo halal yang tidak diiktiraf. Yang keempat, tanggungjawab alam sekitar. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam mengatakan sebanyak 12,000 tan sampah dibuang setiap hari. Daripada jumlah tersebut, 45% adalah sisa makanan. Terdapat juga laporan yang mengatakan rakyat Malaysia membazirkan makanan sebanyak 930 tan makanan setiap hari. Ini menunjukkan wujudnya pembaziran makanan dalam kalangan rakyat Malaysia yang menyebabkan sisa makanan memenuhi pusat pelupusan sampah. Akhirnya sikap ini memberikan kesan kepada alam sekitar. Yang terakhir adalah tanggungjawab bersatu padu, iaitu pengguna perlu bersatu padu untuk menggunakan produk makanan halal dan makan di premis makanan yang mendapat pensijilan halal. Sebagai kesimpulannya, buku Makanan Antara Sunnah dan Sains ini mengajar kita bahawa pemakanan sunnah bukan sekadar ikut produk tertentu tetapi memahami prinsipnya. Ia mendidik kita untuk makan dengan adab, memilih makanan yang halal lagi baik, bersederhana dan sentiasa bersyukur. Kalau kita amalkan prinsip ini, insya-Allah bukan sahaja lebih sihat tetapi lebih dekat dengan sunnah Nabi. Selain itu, buku ini juga memberikan kita gambaran yang jelas bahawa pemakanan dalam Islam bukan sekadar soal kenyang tetapi soal kesihatan, kebersihan dan ibadah. Rasulullah SAW telah menunjukkan teladan yang terbaik dalam soal makan dan minum. Dan bila kita kaitkan dengan sains moden, terbukti bahawa amalan baginda sangat relevan dengan keperluan kesihatan kita pada zaman ini. Buku ini mendidik kita supaya tidak mudah percaya dengan dakwaan komersial tetapi sentiasa menilai dengan kritikal berdasarkan
konsep halalan tayyiban dan juga ilmu pengetahuan. Saya ingin tinggalkan satu persoalan untuk kita renungkan bersama. Selama ini, adakah kita benar-benar memahami sunnah pemakanan atau kita hanya terikut-ikut dengan trend membeli produk berlabel sunnah tanpa memahami maksud itu sebenar? Semoga selepas ini kita lebih berhati-hati, lebih bijak dan lebih dekat dengan amalan Rasulullah SAW. Sekian sahaja telaah buku saya daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Arifah atas kupasan yang segar dan berwacana terhadap buku Makanan Antara Sunnah dan Sains. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada wacana ini, jelas bahawa pemakanan dalam Islam bukan sekadar soal kenyang, tetapi juga ibadah, kesihatan dan kesejahteraan hidup. Buku ini mengingatkan kita tentang pentingnya prinsip halalan tayyiban, adab makan Rasulullah SAW serta kesederhanaan yang sangat relevan dengan cabaran makanan moden hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Saudari Arifah atas perkongsian yang bernas dan kepada semoga wacana hari ini menjadi pemangkin kepada lebih banyak inisiatif penyelidikan, penulisan dan program literasi yang memperkasa pembaca muda untuk berdikari, menghargai perbezaan dan membuat keputusan berasaskan bukti. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Selaku kemudi anda, saya memohon maaf anda tersalah kata, terkilaf perilaku. Sesungguhnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu adalah kelemahan saya sendiri. Jaga diri, hiasi peribadi sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.